Anda rasa bisnes kecil tak perlu risau tentang e-invoice? Salah tu. Macam mana jika customer tiba-tiba minta e-invoice? Walaupun bisnes di bawah RM500,000 setahun dikecualikan daripada pelaksanaan e-invoice, realiti di pasaran sangat berbeza. Apabila pelanggan anda perlukan e-invoice, mereka akan minta semua supplier termasuk bisnes kecil seperti anda untuk issue e-invoice. Sebagai contoh, anda adalah pemilik kedai makan dan pelanggan minta e-invoice untuk tujuan klaim dari syarikat mereka. Bisnes kecil yang menggunakan e-invoice ada 3 kelebihan. Senang berurusan dengan pelanggan yang perlukan e-invoice, bisnes lebih terurus dengan menggunakan sistem, dan dah siap sedia dengan pematuhan e-invoice. Proses e-invoice sebenarnya mudah je. Langkah 1, rekod jualan dengan invoice atau POS dari Megawan. Langkah 2, pelanggan boleh scan QR code di invoice atau receipt untuk dapatkan e-invoice. Langkah ketiga, maklumat pelanggan dihantar ke EHDN dan mereka akan mendapatkan e-invoice yang telah disahkan. Selain e-invoice, banyak lagi kelebihan seperti pengurusan jualan, perbelanjaan dan untung rugi yang anda boleh dapat dengan menggunakan sistem Megawan. Hubungi kami dan dapatkan konsultasi percuma untuk bisnes anda sekarang.